Apa khabar kawan-kawan pemancing semua? Saya harap anda semua sihat sejahtera dan bersedia untuk satu lagi episod prognostik kilauan ikan yang paling dinanti-nantikan. Hari ini kita akan menyelami ramalan untuk hari Isnin, 4 November 2025. Ya kawan-kawan, 4 November 2025. Mengapa hari ini istimewa? Kerana kita sedang menghampiri fasa bulan penuh dan pada masa yang sama, monsun timur laut sudah mula menunjukkan cengkamannya di beberapa kawasan. Adakah ini berita baik atau buruk untuk kita? Mari kita bongkar bersama. Saya akan berikan anda tips-tips praktikal yang boleh anda gunakan untuk memastikan anda pulang dengan hasil yang atau setidak-tidaknya pulang dengan senyuman puas di bibir. Untuk ikan patin yang menjadi kegemaran ramai pada hari seperti ini, terutamanya jika hujan turun lebat dan air sungai atau tasik mula melimpah, patin biasanya akan menjadi sangat aktif. Mereka akan mencari makanan baru yang dibawa oleh arus deras di kawasan tebing, di mana air mengalir masuk dari parit atau anak sungai. Jadi, lokasi terbaik adalah di zon pertemuan air yang baru dengan air yang sedia ada, terutamanya di sekitar kawasan muara parit atau di bawah pokok-pokok yang tumbang. Gunakan teknik pancingan dasar dengan umpan dedak berperisa pandan atau perisa buah-buahan. Jangan lupa juga untuk mencuba umpan sawit yang difermentasi. Ia memang boleh memikat patin yang besar. Pastikan mata kail anda tajam dan perambut yang kuat kerana patin pada musim ini memang kuat melarikan diri. Sekarang beralih pula kepada pemburu air tawar kita, ikan haruan. Dengan musim hujan yang bermula, haruan akan sangat aktif di kawasan kawangan cetek yang baru ditenggelami air, seperti padang rumput yang berdekatan dengan parit atau sawah padi. Mereka akan mencari katak, anak ikan atau serangga yang terperangkap di kawasan baru ini. Jadi, cari kawasan berumput tebal atau bervegetasi air yang padat. Gunakan umpan tiruan seperti gewang katak, froggy lure atau soft plastik yang berwarna cerah. Tekaan saya, haruan akan menyerang dengan ganas pada waktu pagi atau lewat petang, terutamanya selepas hujan reda dan suhu sedikit sejuk. Jangan lupa teknik casting di celah-celah rumput. Haruan suka menyergap mangsa dari tempat sembunyi mereka. Bagi penggemar ikan tilapia, berita baik juga menanti anda. Tilapia biasanya lebih aktif dalam air yang sedikit keruh, yang mana sangat biasa kita dapati semasa musim hujan. Mereka akan berkumpul di kawasan berstruktur seperti jambatan, pokok tumbang atau reba di dasar. Cari tilapia di kawasan tebing yang terlindung dari arus deras. Umpan kegemaran tilapia adalah roti, cacing atau pelet yang dicampur dengan perisa vanila. Teknik pancingan apung, float fishing, adalah yang paling sesuai. Biarkan umpan anda melayang-layang berhampiran dasar. Perhatikan isyarat kecil pada pelampung anda. Tilapia kadang-kadang sangat berhati-hati sebelum menyambar. Sekarang mari kita lihat apa yang cuaca sediakan untuk kita pada 4 November 2025. Mengikut corak biasa untuk bulan November di Malaysia, kita boleh jangkakan cuaca yang mendung dengan kemungkinan hujan, terutamanya pada sebelah petang. Suhu udara dijangka berada di antara 24 hingga 32 darjah Celsius dengan kelembapan yang tinggi. Angin mungkin bertiup sederhana dari arah timur laut. Kadangkala boleh menjadi sedikit kencang semasa hujan lebat. Tekanan atmosfera dijangka agak stabil, tetapi boleh menurun sedikit sebelum hujan lebat. Dan inilah yang boleh membuat ikan menjadi sedikit gelisah atau sebaliknya, menjadi lebih aktif mencari makanan sebelum perubahan tekanan. Hujan yang berterusan akan meningkatkan paras air,
membawa masuk nutrien dan makanan baru ke dalam sistem air yang pastinya akan menarik perhatian ikan. Mengenai suhu air, di perairan Malaysia, suhu air biasanya kekal agak panas, sekitar 28 hingga 30 darjah Celsius. Walaupun ada hujan, suhu air tidak akan turun secara drastik, hanya sedikit perubahan di permukaan atau di kawasan cetek. Suhu air yang stabil dan hangat ini adalah sangat ideal untuk kebanyakan spesies ikan tropika, mengekalkan metabolisme mereka pada tahap optimum dan menjadikan mereka lebih berselera untuk makan. Dan kini, misteri fasa bulan. Pada 4 November 2025, bulan berada dalam fasa waxing gibbous, atau lebih tepatnya, bulan yang hampir penuh, dengan iluminasi sekitar 98%. Bulan penuh sebenar akan berlaku keesokan harinya, 5 November. Menurut kepercayaan pemancing lama, fasa bulan penuh atau hampir penuh sering dikaitkan dengan kilauan ikan yang baik, terutamanya pada waktu malam atau awal pagi. Ini kerana cahaya bulan yang terang membolehkan ikan karnivor seperti haruan untuk memburu dengan lebih efektif, dan ia juga boleh mempengaruhi pasang surut air laut yang kuat yang membawa banyak makanan ke kawasan pantai dan muara. Secara keseluruhan, dengan bermulanya musim monsun dan bulan yang hampir penuh, kita boleh jangkakan aktiviti ikan yang capricious tetapi berpotensi baik. Spesies seperti patin, haruan dan tilapia dijangka aktif, terutamanya selepas hujan atau pada waktu senja dan awal pagi. Setengah ikan mungkin sedikit kurang aktif semasa hujan lebat, tetapi akan kembali mengganas sebaik sahaja hujan reda. Saya akan berikan penarafan kilauan ikan untuk hari ini sebagai sederhana kebaik. Ini kerana hujan boleh menjadi dua mata pedang. Ia membawa makanan baru tetapi juga boleh menyebabkan air keruh dan arus kuat yang mungkin tidak disukai semua ikan. Namun, dengan fasa bulan yang terang dan suhu air yang stabil, peluang anda untuk mendapatkan tangkapan lumayan adalah tinggi jika anda tahu di mana dan bagaimana untuk mencuba. Kunci kejayaan adalah mencari kawasan terlindung dari arus dan menggunakan umpan yang sesuai dengan keadaan air. Baiklah kawan-kawan, itu dia prognostik kilauan ikan kita untuk 4 November 2025. Saya berharap tips dan ramalan ini dapat membantu anda merancang sesi memancing yang berjaya. Ingat, niat yang baik, rezeki yang baik dan jangan putus asa. Semoga anda semua tiada ekor, tiada sisik seperti pepatah kita. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke saluran saya dan tinggalkan komen di bawah. Apakah rancangan memancing anda untuk hujung minggu ini? Pernahkah anda mendapat tangkapan hebat semasa musim hujan? Kongsikan pengalaman anda. Jumpa lagi di video akan datang.